Assalamualaikum guys. So kat sini ada 4 lagi IPO. Terima kasih kepada Saka Research dan terima kasih kepada Pinvader IPO yang buat template ni . So kalau anda lihat ada WTech Group Berhad, ada Richstand Holdings Berhad, yang ni tak syariah . So ada Fabromed Berhad dan Kuku International. Kan semua tarikh-tarikh opening dan closing ada kat situ. Harga pun ada. So WTech Group opening 9 hari bulan, tutup 15 hari bulan. Kemudian Richstand buka 9 hari bulan, tutup pada 18 hari bulan, harga 52 sen. Fabromed buka 11 hari bulan, tutup 25 hari bulan. Harga dia kat meeting hari tu 40 sen kata tak FY. Dia naikkan pula pada 55 sen. Yang tu pun something to ponder lah. Sebenarnya pada FY, masa offer 40 sen, kenapa pula tiba-tiba jadi 55 sen bila dah berjaya kan? Jadi pada FY tu satu benda yang salah lah. Pasal apa? Ia akan menyebabkan valuation saham tu lari jauh lah kan. Daripada PE yang rendah kepada PE yang lebih tinggi. Tapi tak tahulah. Bank penasihat ni kan, kadang-kadang saya rasa dia orang sengaja je nak mengenakan para pelabur Bumiputera. Pasal apa? Bila dah dapat surat offer, surat tawaran, tiba-tiba masa apply 40 sen, tiba-tiba bila dapat surat tawaran 55 sen. Lepas tu kalau nak tolak, kena moratorium. Nak tak nak, tak pasal ambil. So dia petanda yang tak bagus lah tuan-tuan kan. Kemudian kuku pun dah postpone sampai ke bulan 6. Dah sangkut lah tuan-tuan. Duit dah sangkut lama kat sana kan. So cerita dia tuan-tuan, macam saya cakap lah. Market tengah tak cantik. Kalau dulu tahun-tahun sebelum ni walaupun market tak cantik, tetapi pasaran IPO masih okey. Tapi sekarang ni kan bermula dengan pentak global tempoh hari. IPO pun dah mula terjejas. Yang mana bila listing dia ke bawah. Tak kisahlah saham tu bagus ke tak bagus ke. Saham tu profit dia tinggi ke rendah, PE dia tinggi ke rendah, PE rendah ke kan. Future earnings dia bagus pun kan. Dia punya margin profit pun bagus ke kan. Dia punya gearing rendah, whatever lah tuan-tuan. Dia tetap akan jatuh juga. So timing tak cantik lah. So kepada 4 saham yang bakal masuk ke Bursa Malaysia ni, dan siapa-siapa yang dapat tu, FY ucapkan all the best kan. So kalau pada FY kalau postpone tu pun tak apa kot kan. Biarlah sampai pasaran dah okey, barulah masuk listing. Pendapat FY lah. Alright tuan-tuan, itu saja buat kali ni. Assalamualaikum, bye.